Nama saya Lokman daripada Shah Alam. Saya pernah mengalami penyakit Vertigo ni. Lebih kurang saya masuk hospital dalam 1 bulan lah. Doktor sahkan saya sebelah telinga saya ni memang tak boleh dengar lah. Kan? Cuma kata orang tu, kita cuba berusaha je lah. Macam-macam ubat dia bagi, dah buat macam-macam lah. Tapi tak ada juga perubahan. Selepas saya dikenalkan oleh Pak ni, Dr. Maimun ni, saya cuba lah, mula saya tak percaya. Kan? Tak percaya benda ni betul ke tak betul. Saya test dalam apa ni, Bifil ni, dalam 4 cc dalam 4 hari lah. Lepas pada tu saya mula dah boleh dengar lah. Banyak perubahan lah. Itu yang saya terkejut juga lah kan. Sampai sekarang ni. Yang pening tu dia dulu saya ni berpusing tau. Kan? Bila berjalan ke apa ke, duduk pun dia macam berpusing lah dunia ni kan. Tak boleh kata, ni memang kata doktor tak ada harapan untuk pulih lah tinggal saya. Lama jugalah. Lepas keluar hospital tu, itu hari mula saya jumpa dia pun dia cakap dengan saya. Saya pun tak kisahlah benda ni kan. Betul ke tak betul. Kan? Saya cuba-cuba, alhamdulillah lah setakat ni. Pening dah tak ada, pendengar saya pun alhamdulillah lah. Okey lah. Setakat lah. Itu sajalah pengalaman saya lah sendiri. Terima kasih. Ya? Bifil saya ambil 4 cc je. Itu perubahan bagi diri saya sendirilah. Tahniah Datuk. Okey. Terima kasih.